Alah nama laksang kau nak bajet pandai. Mak ambil ni orang Terengganu sejati. Dah tengok cakap Terengganu pekat ledok dak siapa dah anda buat laksang. Mula-mula kita buat tepung beras buku. Buat gandum 2 sendok. Buat garam, minyak sikit, buat air. Lepas tu kita kucur-kucur bagi dia sebati. Lepas tu kita tapih laksang tak mau pergi ketuk-ketuk. Lesak minyak sikit atas tudung puyuk. Kita gelek laksang atas tudung puyuk. Gitu. Kuku. Kalau gini masuk ni boleh akak dah lah. Gulung laksang. Nak buat kuah laksang kena ada ikan layang sekilo. Siang ikan lu. 3 buah ikan. Hari ni kita guna dapur gas je senang. Kita isi ikan. Tumbuk isi ikan. Kuah dia kita bodok-bodok je. Buah satang, buah isi ikan. Asam gugur 2 teh. Serbuk lada hitam sikit. Garam, aji, bawang besar kita blender dah. Kita kucur-kucur. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Masak dah kuah laksang, sedapnya bau. Kuat ikan bau. Bismillah. Ui, sedapnya. Orang tua beringat laksang ni. Ulang laksang kita kena ada bunga katang, kacang panjang, timun batang, kobeh, camboh. Buah belacang, ada lumak. Ulang-ulang laksang siap. Laksang Terengganu siap. Lepas tu kita kerak laksang ni bulat-bulat. Kerak gini je. Buah kacang panjang, buah camboh, buah kobek, buah timun, bunga katang, cobek belacang sikit. Campur dengan lada lumak, buah tani. Buah kuah laksang. Bismillah. Kuah laksang kalau banyak ikan memang sedap. Gaul-gaul dengan lada lumak ni.